Kadang kita rasa cepat marah, berat susah turun, period pun tunggang terbalik, tapi tak tahu kenapa. Ni dia 3 tanda hormon wanita bermasalah. 1. Period tak konsisten. Datang lambat, terlalu awal, tak datang langsung atau darah pelik-pelik. Ini antara tanda klasik hormon estrogen dan progesteron tak seimbang. Kalau anda tengah TTC, ini boleh ganggu ovulasi dan susahkan kehamilan. Yang kedua, mood swing dan emosi tak stabil. Sikit-sikit rasa nak meletup, lepas tu sedih, lepas tu rasa kosong. Hormon ada kaitan direct dengan serotonin, hormon happy. Bila hormon kacau, mood pun goyah. Bila PMS pun rasa lain macam sangat. Red flag untuk hormon tak stabil. 3. Berat badan susah turun atau naik tanpa sebab. Dah jaga makan, dah work out, tapi berat tetap statik. Mungkin insulin tinggi, hormon tiroid perlahan atau hormon stres, kortisol terlalu tinggi. Bila hormon tak seimbang, metabolisme slow dan badan simpan lemak lebih dari biasa, apa boleh buat? Tidur cukup, jaga makan, jangan terlalu rendah kalori, kurangkan stres dan buat aktiviti calming. Amalkan FT setiap pagi, bantu betulkan hormon wanita dari akar secara natural. Kalau anda ada salah satu tanda ni, jangan biar lama-lama. Badan kita tengah bagi signal. Komen saya pernah rasa kalau anda pernah alami. Dan jangan lupa follow untuk lebih banyak info hormon wanita yang fun dan mudah faham.